Dah start kan Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ni Ustazah dah lama tidak menceritakan tentang perubatan sunnah Rasulullah SAW. Ustazah melalui pengalaman Ustazah lebih 20 tahun sebab melalui perubatan sunnah itulah terlalu banyak cabaran, ujian, dan yang Ustazah lihat nak kongsikan, mungkin orang awam tak tahu bagaimana untuk perubatan sunnah dengan nak dikaitkan dengan cara sunnah Rasulullah SAW untuk menguatkan antibodi manusia. Sebab sejak ini ramai penyakit, banyak sangat penyakit-penyakit. Sebenarnya penyakit ni ada daripada dulu tetapi kenapa zaman sekarang ini, zaman kemodenan ni, ramai yang mudah mendapat sakit, anak-anak yang kecil makin banyak mereka menerima ni, dan makin antibodi manusia itu apabila makin dilemahkan. Itu kita kena ingat. Tapi itulah sunnah Rasulullah SAW ni, dia adalah bagaimana cara sunnah Rasulullah SAW dia menguatkan antibodi badan manusia dengan secara yang umat Islam dan Ustazah dah lebih 20 tahun lebihlah 20 tahun mengamalkan perubatan sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah Ustazah nak malam ni Ustazah nak bermulanya untuk kepada yang di luar sana nak tahu sangat nak belajar sangat. Kita nak tahu kenapa bila dengan Ustazah, bila orang yang mana-mana ikuti Ustazah, kalau nak perubatan cara sunnah Rasulullah, Ustazah boleh ajar, beri tunjuk ajar dan sebagainya. Dengan Ustazah wajib 100%. Sebab apa? Sebab Ustazah yakin bila anda tinggalkan yang lain, anda betul-betul berubat cara sunnah Rasulullah SAW. Jadi Ustazah akan tunjuk dengan yang lain supaya beri betul-betul kefahaman apa yang dikatakan orang kata relevan ke perubatan sunnah merawat penyakit yang sekarang ni penyakit COVID dan sebagainya dan di sinilah Ustazah akan kongsikan sedikit, tapi Ustazah lebih pengalaman Ustazah lebih kepada cara perubatan sunnah Rasulullah SAW 100%. Jadi Ustazah bercakap ni apa ilmu yang Ustazah nak beritahu pada orang lain melalui pengalaman Ustazah sendiri, dan Ustazah cuba bantu orang lain yang mereka dah berubat cara di luar sana, mereka dah usaha, ikhtiar dan semua, dan mereka nak cubalah berubat cara sunnah Rasulullah. Mungkin ada ramai yang dah makan ubatan-ubatan sunnah, ramai yang dah makan diorang panggil ubatan sunnah sekarang ni makanan suplemen, diorang kata makanan tambahan Tetapi ingat, setiap apa yang kita makan, apa yang kita sapu dalam tubuh badan kita, dia akan memberi efek dalam tubuh badan kita. Jadi di sinilah Ustazah nak bersama-sama dengan sahabat-sahabat di luar sana siapa yang tak tidur lagi ini adalah
dah lama mukadimah Ustazah. Untuk Ustazah nak kongsikan tentang bagaimana perubatan sunnah Rasulullah SAW masih relevan untuk merawat penyakit-penyakit moden melalui apa yang saya cakap, melalui pengalaman, ya, melalui dan anda akan lihat, ya, melalui orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah tulang belulang yang hancur ini akan dibangkitkan semula, ya, dan saya nak buktikan, ya, saya memang dah buktikan dan saya akan tunjuk kepada yang awam mungkin, ya, dengan kerana saya bawanya tentang perubatan sunnah Rasulullah SAW ni, saya dah membuktikan, ya, tulang yang hancur tu macam mana boleh baik, ya, bagaimana ni, dan di situlah perancangan untuk jatuhkan, ya, untuk letaknya fitnah-fitnah, viral fitnah yang berlaku pada Ustazah. Jadi dan alhamdulillah, ya, Ustazah bukannya diam, tak ada mati je macam tu, ya. Alhamdulillah kita orang tetap yang mana yang pesakit-pesakit sunnah, mereka tetap istiqomah, ya. Atau ini adalah cabaran. Bila kita nak berkata sesuatu benda yang benar, pasti ada ujiannya, pasti ada cabarannya. Jadi Ustazah akan ceritakan pada anda rahsia tentang yang umat Islam makin lama ilmu ni makin ditinggalkan, iaitu ilmu perubatan sunnah. Sebab kita kata kita makan juga, kata saya dah makan minyak zaitun, saya dah makan habatus sauda, saya dah beli madu, saya dah makan ni, tapi mereka rasa tak baik pun, ataupun mereka rasa dah makan dah, tapi diorang makan campur-campur, vitamin pun makan, buatan ini pun diorang campur, tapi dengan Ustazah nak tunjukkan betul-betul 100%, tak ada campur-campur. Sebab Ustazah nak membuktikan kehebatan, kebenaran perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Sebab Ustazah sendiri lalui pengalaman Ustazah. Ustazah ni dah umur 50 tahun, ya. Cucu, anak dah 10 orang dan cucu dah 3 orang. Jadi apa yang Ustazah nak kongsikan ialah kehebatan apabila kita, ya, istiqomah, ya, apabila kita tetapkan pendirian kita. Dan sebab Ustazah nak menceritakan ini tentang pengalaman Ustazah sendiri, ya, sebab tu Ustazah bukan sekadar bercerita, dan Ustazah akan tunjuk, ya, bagaimana orang yang sakit eczema mereka baik sembuh dengan cara perubatan sunnah Rasulullah SAW, ya. Mereka dah usaha apa, berbagai cara yang baru ni, penyakit HFMD dan penyakit yang berjangkit dan sebagainya, ya. Jangan, dan bagaimana Ustazah memberi tunjuk ajar. Ustazah memberi tunjuk ajar, nak buat apa, ya. Jadi Ustazah, kami ni ada satu nama persatuan, ya, Persatuan Perubatan Sunnah Anti Nabawi. Apa tugas persatuan? Tugas persatuan adalah memberi tunjuk ajar kepada orang-orang awam. Ya, kita nak beritahu kepada orang awam, iaitu di luar sana, ya, ada yang palsu tu memang adalah, contoh madu, madu ada yang palsu, ada yang betul, tetapi dia grade perubatan. Dimaksudkan dengan grade perubatan. Adakah grade perubatan tu mahal? Ya, tak, kalau sebab tu kita wujudnya persatuan, tujuan kita ni diberi amanah, ya, kita cari, ya, jenis, kita akan kat tangan Ustazah akan dapat, katalah Ustazah dapat 50 madu, ya, madu grade perubatan. Ustazah dapat, lepas tu Ustazah 50 orang kata madu lah, contoh selalu cakap madu Yaman lah orang cakap, kan. Jadi bila madu Yaman tu Ustazah dapat, Ustazah dan ustaz lah, ya, kita orang melalui pengalaman 20 tahun ni. Sebab kalau betul-betul, ya, madu grade perubatan itu, ya, sebab kita kena ingat setiap seluruh dunia ni ada madu. Dekat negara ni ada madu, sini ada. Tapi madu ni ada jenis perubatan, ya. Maksud perubatan dia memang rawatan, sebab dia akan merawat, ya, penyakit-penyakit kronik. Tapi dia ada teknik dan cara. Bukannya kalau kita pakai madu je salah. Itu salah. Saya nak beritahu. Dia ada waktu dan dia ada sukatan dan ada cara. Ya, dan juga ada yang kata kalau kita kata madu, ada yang kata madu yang hanya untuk sekadar menjaga, ya, kesihatan kita, menjaga lain, ya, dia satu grup yang lain. Dan satu lagi ialah madu tiruan. Madu tiruan tu paling banyak di pasaran. Jadi itu yang Ustazah nak ingatkan, ya, kena berhati-hati sebab madu ni ada dalam Al-Quran, ya. Madu ni ada jaminan daripada Allah Taala, sebab
kita dan ustazah sendiri penyakit-penyakit yang mana, tapi dia bukan hanya sekadar kita gunakan madu, dia sesuai dengan penyakit, sesuai dengan sakit. Jadi sesuai dengan sakit kita. Jadi apa yang kamu sakit, dia kena ada kesesuaian. Lepas tu sukatan. Madu ni pun kita makan macam ustazah sakit kalau kami persatuan, kalau tak ada apa-apa, ustazah akan maklumkan dalam grup, semua orang makan madu secalik waktu tahajud. Secalik je. Kita tahu madu dawaan grade perubatan yang nombor 1 ni susah-susah sangat nak dapat. Kadang-kadang jangan kita mudah percaya. Orang kata, oh madu ni, ni madu dawaan madu. Saya kata, kadang-kadang mereka kata, oh ni mahal dan sebagainya. Tapi sebenarnya madu dawaan nak bawa masuk tu sebenarnya susah-susah sangat. Sebab ustaz dah pergi ke Yaman. Kita orang nak bawa memang susah-susah sangat. Jadi sebab itulah kita orang kalau dapat 1 ton tu, kita orang berapa orang ahli-ahli Persatuan Perubatan Sunnah Timbun Nabawi ni. Jadi seorang sikit lah. Seorang sikit pun tak adalah kita mahal macam kat luar tu, dia orang berjual berata. Jadi kita buat dalam baru ni, kalau kat luar memang sampai 300 kita orang macam RM50, RM80, macam tu. Sebab kita akan pastikan. Lepas tu kita akan ajar cara makan dan sukatan. Kalau macam kata, yang penting istiqomah. Sebab lepas tu madu ni adalah salah satu, dia mengeluarkan racun. Sebab itulah kita bila kita nak beramal dengan perubatan sunnah Rasulullah SAW, kita kena ada kena tahu keperluan dalam tubuh badan kita. Contoh macam khol, perlukah kita makan khol atau tidak? Memang khol ni ada dalam perubatan sunnah Rasulullah SAW, tetapi perlu atau tidak? Dia sesuai dengan sakit kita. Macam kita makan garam berlebihan pun tak boleh. Garam yang diajar sunnah Nabi macam mana? Memang orang akan kata, ini sunnah Nabi ni, garam ni sunnah Nabi. Tapi ada orang buat garam ambil 1 sudu, dia bancuh, minum 1 cawan. Tapi kalau ikut Rasulullah SAW mengajar kita, sebaik-baik kita makan madu ialah makan kurma. Allah SWT Muhammad. Kita makan apa tadi, saya dah lupa dah. Saya tak ingat dah. Kita makan apa? Sebaik-baik kita makan madu ialah garam. Garam itu ialah kita makan sebelum kita nak mulakan apa-apa makanan. Iaitu dengan sedikit aja. Kita ambil ni, baca bismillah dengan jari ni sedikit saja. Baca bismillah, selawat. Sebab dalam makanan tu sendiri kita lihatlah makanan ada apa, dan dia dengan garam tu sendiri dia membantu kalau ada keracunan atau apa yang tidak baik dalam tubuh badan kita, dia akan merawat dengan sedikit aja permulaan untuk makan. Sebab itulah Nabi Rasulullah SAW dah ajar setiap perbuatan sunnah Rasulullah SAW itu adalah mengajar kita mencegah lebih baik daripada merawat. Sebab itulah kalau macam saya kata, kalau kami kalau persatuan kami, madu dawaan tu secalik waktu tahajud. Kenapa secalik waktu tahajud? Sebab Allah Ta'ala tu maha mengetahui akhir zaman madu tu susah sangat nak dapat. Kalau ada orang jual pasaran tu, dan saya punyalah daripada persatuan banyak kita dapat madu. Kadang-kadang saya biasalah orang Arab dia tunjuk lain, tapi yang sampainya lain. Jadi bila kita cek satu-satu tu, kebanyakan meragukan. Kebanyakan meragukan. Sebab itulah kalau kita dapat yang tepat, yang betul, dan ada teknik cara makanannya. Jadi sebab tu kadang-kadang minyak zaitun, banyak grade-grade minyak zaitun. Jadi grade minyak zaitun tu sendiri pun dia ada cara dan ada sukatannya. Jadi ini perlu untuk kita semua tahu apabila kita nak bermula kita nak dengan perubatan sunnah Rasulullah. Sebab biasalah penyakit-penyakit kalau yang datang pada ustazah, nak berubat dengan ustazah, dengan ustazah memang sebenarnya demi Allah kan, penyakit-penyakit yang lain yang berubat dengan ustazah tidak ada pembayaran konsultan, tak ada nak cek pun tak pernah kena, tak adalah dia nak kena bayar macam difitnah konon-konon 20,000 lah tu semua fitnah. Lepas tu saja ada bukti, saja ada bukti. Sebab tu bila ada bukti saya tunjuk kalau yang ni dia rekod-rekod pesakit ustazah. Jadi sini semua dalam pelat mesej semua kita nampak
Ya, jadi Ustazah akan ajar balik ya untuk orang supaya orang umat akhir zaman ya masih lagi dapat beramal dengan perubatan sunnah dengan penuh yakin, dengan penuh keyakinan dalam diri kita. Iaitu kepada orang-orang awam mungkinlah ya bagi mereka kalau kita nak perubatan sunnah, kita dengar kadang-kadang orang cakap ni baik, ni sunnah Nabi, kita pun beli. Orang meniaga kan suruh beli je. Lepas tu makan tanpa sukatan ya, dan kita mengolahkannya pun tanpa mengetahui badan kita perlu atau tidak. Sukatan dia bagaimana, dan proses perubatan sunnah bukan black magic. Saya cakap terus terang, perubatan sunnah bukan black magic. Perubatan sunnah tak pernah bohong. Dia akan menunjukkan setiap tindak balas apa yang berlaku kalau kita berdapat betul-betul perubatan ni. Sebab tu Ustazah bercakap ni sebab Ustazah sendiri kan, saya cakap ya, Ustazah sendiri pernah kena kanser yang tahap kronik. Masa tu Ustazah anak nombor 3 ya, anak yang nombor 3. Sekarang ni Ustazah dah 10 orang anak, 3 cucu dah. Ya, masih lagi istiqomah dengan cara perubatan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa Ustazah masih yakin dengan perubatan sunnah Rasulullah SAW ni? Sebab Ustazah melihat setiap kehebatan perubatan sunnah Rasulullah SAW. Ustazah melihat semuanya. Ya, Ustazah menyaksikan, dan beberapa perakit yang lain tu bukan mereka tak sob. Sebab mereka melalui, mereka dah cuba, berusaha, berikhtiar. Sebab orang datang dengan Ustazah ni, habis saya kata balik fikir dulu, pergi berubat tempat lain dulu. Ustazah adalah pilihan yang terakhir. Baru Ustazah beritahu kepada mereka. Kalau masih lagi nak ada campur-campur, minta maaf Ustazah tak boleh nak tolong. Lagipun kami dalam persatuan kami nak mencari minyak zaitun, habatus sauda grade perubatan pun, ya Allah, ya ambil masa. Ya, lepas tu Ustazah selalu apa-apa, Ustazah lah bahan ujinya. Ya, Ustazah akan makan, saya akan tengok ya, nak tahu tahap dia tu, suhu dia, sukatan dia bagaimana dan sebagainya. Sebab tu kita dengan perubatan sunnah Rasulullah SAW ni, kalau kita betul-betul nak berubat, kita kena ada ilmu, kita kena tahu caranya. Bukan hanya sekadar orang baca pada kita, minyak zaitun baik untuk ni, baik untuk kolesterol, baik untuk jantung, baik untuk ni ya, lepas tu habatus sauda ni baik ni. Itu orang meniaga. Macam kita orang persatuan tak buat macam tu. Sebab kita orang persatuan persunnah, persunnah itu persatuan perubatan sunnah Atibun Nabawi. Sebab persatuan kita orang buat tak pernah kita tak pernah buat duit. Sebab sebelum kita buat kelas pun, kelas kita secara percuma, tak pernah kena bayar. Sebab kita nak, kadang-kadang masa kelas tu orang datang, dia kenal maksud dikatakan, dan dia tahu bila kata ada habatus sauda grade perubatan tu macam mana, habatus sauda untuk masakan macam mana, habatus sauda yang kita lepas tu setiap habatus sauda ni dia ada kalau yang grade makan tu, makanan tu biasa yang macam buat masak-masak. Tapi kalau grade perubatan ni lain. Sebab grade perubatan ni sedikit tu, setitik tu pun dia akan menjadi penawar kepada manusia. Kalau orang tahu. Sebab itulah habatus sauda perubatan sunnah ni, salah satu habatus sauda ni biasalah pihak yang kalau ada orang tahu habatus sauda jenis grade-grade perubatan ni, manusia ni tahu tentang ada minyak zaitun jenis grade perubatan. Macam Ustazah saya kata, Ustazah dah lalui. Dah lalui, dan beberapa pesakit bukan mereka melalui pengalaman jatuh kanser dan sebagainya. Perubatan sunnah Rasulullah SAW ada solusinya. Tapi lah buat masa ni saya tak ambil mana-mana orang. Kalau kes kronik saya tak ambil. Sebab grade perubatan susah nak dapat dah sekarang. Itu je. Sebab tak ada dah ubatan grade-grade perubatan tu dah. Kami amat sifil-sifil je ada. Dengan pesakit pun aduh hai. Kadang-kadang Ustazah dengan pesakit pun nak bagi pun kena fikir 2-3 kali. Melainkan orang tu bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh. Kata Ustazah saya betul-betul nak, saya tak nak campur-campur. Saya betul-betul nak tumpu. Sebab tu Ustazah beritahu perubatan sunnah bukanlah black magic. Perubatan sunnah ini, kamu jatuh 10 tahun yang lalu pun kamu akan nampak kesan dia. Dia nampak kesan kita jatuh. Kesan kita ambil darah. Kita akan nampak kesan tanda-tanda kita ambil darah ni pun kita boleh nampak. Itu dia kehebatan perubatan sunnah Rasulullah SAW. Sebab tu saya kata, kalau orang kenal dengan perubatan sunnah Rasulullah SAW, orang akan
sebenarnya ya you all boleh fikir sendirilah ya. Itulah kami punya, itulah makanan, itulah kecantikan kami dan itulah kesihatan kami. Sebab itulah Ustazah ingatkan kepada yang lain, ini adalah mukadimah Ustazah ya. Kita berkenalan dulu. Selalu Ustazah bercakap soal politik dan sebagainya. Ustazah bukan cerita pasal politik, tapi cuma Ustazah tak nak sejak akhir-akhir ni lah. Ustazah sebenarnya kalau orang yang kenal Ustazah tak suka, memang politik memang Ustazah tak pernah campur. Ustazah tak pernah ambil tahu pun ya, walaupun tapi disebabkan bila kita sebab apabila keadaan tertentu lah ya, nama-nama Islam tu imej Islam yang sebenar tu dah lari daripada apa yang diajar oleh Allah dan Rasul. Tu yang saya kata cuma tegur terpulanglah ya, orang nak kita saling mengingatkan pesan-pesan. Itu dia. Jadi ya, hijrahlah pada perubatan sunnah 100%, tak rugi dunia akhirat. Ya betul. Jadi sebab itulah kita bila kita nak hijrah dengan sunnah Rasulullah ni wajib, tapi itulah kena ada bimbingan. Sebab tu jangan takut kata kena baca. Ustazah kadang-kadang Ustazah nak pastikan kalau orang nak berubat cara sunnah Rasulullah ni, nak tahu tentang perubatan sunnah Rasulullah ni, you all kena buat persiapan. Sebab Ustazah selalu nak ingatkan pada sakit-sakit lama ya, apa yang you all kena ingat, persiapan paling utama sekali ialah Islam ni ialah mencegah lebih baik daripada merawat. Ya, mencegah penyakit ya, anytime. Pencemaran udara ya, persekitaran kita melalui makanan kita, air yang kita minum dekat rumah ya, walaupun bukan masalah tapis tak tapis ya. Jadi kita umat akhir zaman tetapi mudah mendapat penyakit dengan keadaan sekarang. Tetapi Rasulullah SAW ada membekalkan kita ialah pencegahan, iaitu mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau kita kata Ustazah, saya nak ubat sunnah ni waktu kecemasan aja saya makan ketika kecemasan, itu adalah satu keputusan yang salah bagi Ustazah. Sebab bila Ustazah duduk tengok ya, sebab tu kita nak tambahkan ilmu kita dengan macam contohlah ya, kita dapatkan ilmu, apa dia katakan, ilmu mencegah itu lebih daripada merawat. Macam contohlah kita tahu kan, macam makanan tu Rasulullah SAW melarang memakan makanan berikut secara bersamaan. Kenapa? Ya, susu dengan ikan itu mizaz, cuka dengan susu. Ya, tak boleh cuka dengan susu. Ataupun bawang putih dengan bawang merah. Ya, daging kering dengan daging segar. Ya, makanan masam dengan makanan bermasam. Ya, dan lemak dengan cuka dengan nasi. Ya, anggur dengan terung yang berlebihan. Jadi semua ini ialah faktor-faktor makanan yang kita kena ambil tahu apa yang kita beri makanan kepada ahli keluarga kita ini, apa akan berlaku. Contohlah ya, buah delima dengan lemak daging, dua makanan yang sejuk dengan dua makanan yang panas, atau dua makanan yang itu boleh menghasilkan kentut. Kadang-kadang kita kata kenapa kita rasa kentut. Jadi kita kena tengok faktor pemakanan kita tu sendiri, cara kita masak dan makan. Sebab tu kita jangan kata 5G ni semua kerana 5G. Kadang-kadang saya tahu ini semua kerana benda vaksin tu, salah. Tapi kadang-kadang kita tak selidiki, kita masak ramuan yang kita masak ya, kita tak terfikir pun kadang-kadang benda yang Nabi larang ya, masak makan makanan secara bersamaan, macam kata susu dengan ikan. Jadi kenapa Nabi melarang? Jadi benda-benda ini sebab mizaz ya, kita nak tahu. Sebab tu wanita ketika 13, 14, 15 pertengahan bulan Islam apa dia pemakanan yang sebaiknya dimakan pada 13, 14, 15. Dan biasa dah 13, 14, 15 bulan Islam, bukan bulan kafir ya. Ustazah lebih cerita tentang bulan Islam.
13, 14, 15 bulan Islam, ya, Ustazah tak galakkan kita makan daging. Sebab tu biasa orang datang, kalau kita tengok jadual, lepas tu orang seminggu lepas jumpa doktor tu, darah tinggi saya dah turun. Sebab waktu tu darah kita tengah menggelonjak. Darah kita tengah melonjak. Darah kita tengah jadi benda-benda yang usul-usul ni banyak. Kalau kita belajar perubatan sunnah bukan sekadar makan, saya dah makan betul soda, saya makan minyak zaitun, saya makan madu, saya beli ni, bukan. Bukan saja kita memahami makan grade-grade perubatan, tetapi kita kena faham. Ingat apa yang Ustazah dengan Ustaz pernah pesan. Jadikan dapur kamu sebagai hospital kamu. Dapur kamu adalah sebagai hospital kamu. Jadi di dapur kita tu bukan sekadar kita melihat halal dan haram. Subahah. Halal dengan haram subahah ni dah pasti. Kita dah pasti dah. Bukan sekadar kita melihat kicau orang Islam, kicau orang kafir. Tapi kita nak selidiki juga. Kita tengok keadaan, kena ada kemahiran. Suri rumah mesti ada kemahiran. Kemahiran masak bukannya sekadar orang selalu resepi masakan dia nak masak, okey, campur ni, campur sekarang ni kan suka campur macam orang sekarang kan. Kalau dia nak buat sesuatu produk tu, dia campur minyak zaitun, campur habatus sauda, campur madu, campur buah tin, campur ni 5 in 1, 6 in 1. Lepas tu dia kata ini makanan kesihatan, semua merangkumi dalam ni, hancur badan kita. Badan kita gelojak, darah kita tak stabil. Sebab tu Ustazah tidak menggalakkan sesuatu dalam bentuk campur. Yang sebaik-baiknya dalam bentuk tunggal. Dan kenapa bentuk tunggal? Sebab itu kita boleh tahu keseimbangan mizaj dalam tubuh badan kita. Sebab apa yang kita makan, dia akan proses dalam sistem badan kita, dalam tubuh badan kita. Jadi sebab itulah kita kena belajar sedikit. Macam orang kata kadang-kadang orang makan kadang-kadang cuka. Cuka. Orang kata cuka ni bagus kalau orang jual cuka lah. Cuka hall. Bukan cuka buatan. Ingat beza. Cuka buatan bahaya. Kadang-kadang dekat luar sana ada cuka buatan yang warna putih. Tu cuka buatan. Memang murah-murah gila cuka buatan. Tapi dijauhi. Tidak sama dengan cuka yang ni anda tengok ni. Tak jual kat orang awam. Ni tak ada. Ni bukan orang awam. Pesakit sunnah pun nak dapat pun susah. Ni jenis semua ni macam-macam. Ni semua difermentasikan. Ustazah nak buat sabun Ustazah sendiri pun. Ni Ustazah fermentasikan dia semua. Sebab apa Ustazah buat macam tu? Sebab dia ada rahsia-rahsia dia. Sebab itulah kita dah beritahu pada pesakit, cuka bukannya kita hall ni kita boleh makan macam orang kata, makan hall, makan, sedangkan perut kita dah naik dah naik besar, dah buncit. Perut kita dah besar macam tu. Lepas tu kita terus dengan lidah kita panas, lepas tu badan kita pun kerap haus, panas, sakit kepala, lepas tu orang kata cubalah kau makan hall, makan cuka. Ustaz, kalau ikut pengalaman Ustazah, bantu orang merawat cara sunnah Rasulullah SAW, memberi nasihat dan Ustazah amalkan. Ustazah tak galakkan waktu keadaan kita dalam keadaan kita boleh tahu perut kita ni, kita boleh tengok. Abdullah bagi mi plastik jap. Macam ni, tengok. Kalau kita nak makan cuka, tengok dalam perut kita. Tengok dalam perut kita. Kalau perut kita, saya tunjuk. Kalau perut kita cantik macam ni tak apa. Tapi kalau perut kita dia crack macam ni, kita boleh nampak. Kalau perut kita dia ada crack macam ni, ada crack, tanda yang macam ni, perut kita ada crack. Dia bukan crack kerana bersalin, crack bersalin tu sebenarnya boleh rawat juga, kalau kita betul cara kaedah perubatan sunnah. Jadi bila ada lagi satu usus, kita nampak perut kita dah melebihi daripada usus tu, usus kita dah bermasalah. Jadi bukan terus kita olah dengan hall. Memang kalau kita tengok orang lain cerita, hall ni baik untuk ni, baik untuk ni, baik untuk tu. Tapi apa yang perlu dibuat ialah rawat dulu. Bagaimana kita nak rawat ketika berlaku crack macam ni? Inilah nanti peranan minyak zaitun.
Ini yang nanti peranan minyak zaitun pula. Jadi bukannya semuanya kita dengan ini, tak. Sebab tu dia ada kaedah. Dan buat haul ni dia ada cara dia, ada sukatan. Bukannya kita ambil haul tu kita terus minum macam tu. Ya, ada orang dia kata letak haul terus minum macam tu. Tak boleh. Dia ada sukatan, dia ada cara dia. Macam biasa Ustazah dengan pesakit, Ustazah selalunya kalau Ustazah bentuk dalam bentuk drop, Ustazah akan cakap 21 titik, kalau budak 3 titik. Campur suku air panas, betul-betul panas, lepas tu campur dengan madu doan. Lepas tu bancuh terus minum. Dia tak boleh minum terlampau sejuk sangat dan tak boleh minum terlampau panas sangat. Sebab kenapa? Nanti bila waktu kelas tertentu Ustazah akan beritahu kenapa kita tak boleh makan haul melampaui terlampau sejuk dan juga ketika panas. Dan kadang-kadang orang buka je dia minum haul macam tu je. Sebab tu semua ni kena ada ilmu. Ya, ada ilmu dan kesesuaian dengan sakit kita. Jadi satu lagi ialah nak madu. Madu yang macam mana? Kalau kita nak madu, Ustazah hari tu ada dalam grup, tanya dalam grup persatuan kita kan, Ustazah ada tak madu yang jenis kita buat kopi, ya? Dulu kita ada, ya, madu, ingat yang kita cari dulu, persatuan tahu cari madu madu habatus sauda. Madu habatus sauda kita bukan madu dicampur dengan habatus sauda. Kejahatan sekarang madu tu dicampur dengan habatus sauda. Yang kita bawa dulu madu tu, lebah tu memang duduk di kawasan bunga habatus sauda. Memang duduk kawasan habatus sauda. Bukannya madu dicampur dengan habatus sauda. Ya, pernah ada orang tu cakap dia orang kata ala campur madu campur habatus sauda. Tak boleh, sebab madu tu sifat dia panas, habatus sauda tu sifat dia panas, bahaya pada orang yang lain. Jadi sebab tu saya kata tak boleh. Sebab tu kalau kata lebah tu duduk di kawasan tu, sebab tu kata pengkhianatan tu banyak berlaku. Tu kata pengkhianatan tu banyak berlaku. Sunnah tak pernah salah. Yang salahnya manusia kadang-kadang susah nak jujur. Manusia susah nak jujur. Tu yang kita bermasalah. InsyaAllah itu nanti kupasan yang lebih lagi. Jadi insyaAllah memang tak dapat saya kata. Sebab tu saya nak cuba cari, kalau orang kata madu marahi ke apa, orang Arab sendiri, orang Arab ni cakap dengan saya. Ustaz ni pergi, kita orang tahu. Kadang-kadang orang kata madu ni kristal lah, madu. Kita tahulah gula dengan tak ada gula, so kita tahu kan. Jadi kadang-kadang diorang cuba nak rosakkan minda kita ni menerima madu ini ialah madu madu daripada Yaman, madu ni, sedangkan kita tahu itu adalah gula. Madu yang sedangkan itu adalah gula, itu bukanlah madu. Tu yang kadang-kadang ustazah dengan ustaz ni kadang-kadang terpaksalah kami berperang dengan orang Arab tu sendiri. Kadang-kadang ada orang ni macam, memang macam ni pada kawasan guna sebab bila dia sejuk, dia ada kristal. Jadi berhati-hatilah, kita orang awam kita tak tahu. Lepas tu diorang jual dengan kita dengan harga yang mahal. Waalaikumsalam. Umi sihat? Alhamdulillah, Umi sihat. Okay, jadi waalaikumsalam Ati. Selamat berpantang. Dah habis pantang belum? Alhamdulillah. Malam ni Ustazah memang insyaAllah Ustazah tengok kat belakang macam dia duduk lab aja. Itulah. Ini pun satu ni. Ada lagi sudut-sudut yang lain nanti. Kalau you all belum tengok lagi macam-macam jenis habatus sauda. Ustazah rasa macam dah nak buang. Dia dah terlampau banyak. Habatus sauda punya tu dah berapa banyak dah. Sebab Ustazah akan cek, kaji semua. Lepas tu minyak zaitun lagi, macam-macam lah orang ngaku minyak zaitun. Biasalah kalau orang kata nak laku, cakaplah minyak zaitun Palestin. Sebab statement Palestin ni orang macam Palestin padahal bumi Palestin pun kita tahu macam mana. Barang Palestin pun dah susah nak bawa masuk, lagilah kita tak tahu itu daripada produk daripada mana. Jadi kita berhati-hatilah, kita jadi pengguna yang bijak dan nak rawat sakit pun dengan cara yang bijak. Jadi banyak hal Ustazah buat, tak banyak Kak. Setiap hal ni, ini yang Ustazah tunjuk kan. Ini
Ni saya dah tunjuk ni. Ini yang kita ni. Ni yang kita punya ni. Ini yang Saza buat sabun sabun Madu Pro. Sabun Madu Pro. Ada sabun daripada Kurma Ajwa yang Pro punya. Tapi itulah Saza buat semua. Saza ni kan fermentasikan dia. Tengok tarikh kita buat. Ini semua ni. Ni daripada Roza, daripada pokok ustaz sendiri. Ya, kita orang ni. Ni semua kajian. Ya Kak, macam-macam jenis ada. Ini daripada limau purut, tin dengan nenas. Dia ada combine dia. Ni hall dia. Dia combine, tapi saya tak adalah jual kan. Saya sama ada jadikan bentuk kecantikan ke apa semua, ataupun saya buat dalam bentuk ni. Lepas ni ini hall nenas pula. Ini Roselle. Ya, macam-macam dekat bawah ni. Hall dekat bawah ni apple dia. Lepas tu apple pula banyak jenis. Apple ni banyak jenis. Sebab saya buat kajian juga dengan ustaz, ya. Kadang-kadang kita tengok macam kita ambil kurma ajwa, ya. Kurma ajwa kalau kita dapat hari tu kita dah buat. Yang you all yang hari tu berapa bulan dah yang saya buat tu, okey, kita buat. Sebab nak buat haul ni susah sangat. Susahnya apa? Tak boleh biasa orang niaga, dia orang ambil biasa orang ambil gunakan apple yang ibarat apple yang reject. Macam itulah. Ya, daripada busuk. Sebab bila kita nak buat haul tu, kita pastikan benda tu tak ada ulat. Buah tu dibasuh bersih dulu. Buah tu dibasuh bersih. Lepas tu tak ada ulat. Tu kena faham. Tak ada ulat. Jadi itu benda yang paling utama lah kalau time kita buat haul. Itu paling utama syarat dia. Lepas tu air kita tak pakai air tangki wangi. Ya, kita pakai, faham air tangki wangi tu, faham? Air kat pipe ke, air penapis kowe ke, kita tak pakai. Ya, sebab kita pakai, cuba Ustazah dapat daripada Ustaz Wan, ya, datang daripada Pahang, ya, jumpa Ustazah, Ustaz, ya. Jadi kita orang dia bawa air bawah tanah tu, air kat bawah, air daripada tanah dia. Lepas tu ada satu kita buat daripada, biasa Ustazah ambil daripada daripada, kadang nak sebut nama dia, bubble, ya, bubble punya tu. Ya, yang Ustazah yang kayak air bubble. Kalau buat kecantikan pun air macam itulah Ustazah ambil. Jadi kita tengok, ya, perbezaan. Air tu sendiri akan menghasilkan sesuatu tu, okey, dia dah haul tu dah lain. Benda yang sama, buah yang sama, tapi air yang berbeza, dia akan jadi lain juga. Lepas tu bahan yang kita nak buat sesuatu produk tu pula dia akan berbeza juga. Yang baru-baru ni lain sikit. Kalau Ustazah buat yang baru-baru ni, Ustazah cuba pada diri Ustazah sebelum Ustazah nak sewa kepada orang lain. Ustazah buat kajian, okay? Yang pertama tu yang orang dapat, yang ini, yang inilah yang you all dapat, pesakit dapat tu. Yang ini kan memang dia kata yang buang jeragat apa semua tu kan, kulit-kulit kita, ya, ganti semua sebab Ustazah tahu. Tapi bila yang kedua Ustazah buat ni, dia lebih soft lagi. Jadi Ustazah tahu, supaya kulit kita ni macam ibarat bila kita mandi-mandi tu, ibarat kalau mandi-mandi tu kulit kita rasa tak kering. Kulit kita rasa tak kering, dan kulit kita pun okey. Itulah Hati lagi lah. Hati ada air sungai. Bila dengan jumpa dengan Ustazah, air sungai tu boleh je kita nak buat kadang-kadang Ustazah lupa kan. Kalau you all jumpa Ustazah tu, bawa aja. Sebab Ustazah dengan Ustaz ni suka buat kajian. Ustazah dengan Ustaz suka membuat kajian. Sebab kita orang nak tahu setiap tu Ustazah diam-diam ni, kita nak buat formula-formula. Jadi kita nak tengok penyakit yang terkini. Sebab tu yang ini untuk merawat penyakit terkini tu lah. Dia kata simpan, nak buatnya bukannya senang. Dia hall, saya kata bang, hall ada tak? Kalau tengok, you tengok banyak hall. Tapi yang ini saya tak bagi. Sebab yang ini kajian, ya. Tapi yang untuk buat
doakan ya. Ustaz kata minggu depan dah boleh dapat. Tak banyak pun kita buat sebab kita orang dah serik buat banyak. Sebab kita buat ke rumah Ajwa tu bila banyak tu kata dia tak boleh, sensitif. Ya, ada kimia sikit rosak hall kita. Hall rosak habis. Lepas tu hari tu pesakit bagi minta tolong ustazah buatkan ya, minta tolong ustaz buatkan lah. Minta tolong ustaz buatkan. Habis macam rosak. Ya. Nah, itulah dia tak boleh, dia sensitif. Lepas tu kena pilih betul-betul. Kadang tu ustaz buat, ustaz kena tengok jangan ada ulat, jangan ada apa ya. Jadi proses dia tu banyak susah jugalah. Sebab tu bila buat tu memang ustaz lah yang buat ya. Untuk pastikan hall ni betul-betul kualiti dia tu bagus. Sebab tu kita kena bila saya kata buat selalu ustaz dengan ustazah akan lebihkan untuk tempoh yang terbaik. Kita orang akan buat tempoh yang terbaik. Jadi inilah ya sedikitlah ustazah nak kongsikan ilmu pada pesakit sunnah. Macam saya katalah, bila kita bukan kita hanya makan minyak zaitun, habatus sauda, madu, tapi kita tengok diri kita bila kita masak. Bila kita masak, kita kena tahu ya, yang kita masak ini kenapa Rasulullah SAW melarang. Sebab bila Rasulullah SAW melarang ya, bukan disebabkan benda itu kita boleh contoh kita katalah kita boleh nak makan macam kata macam kita nak makan cuka ya, dan kita nak makan cuka dan dalam masa sama kita nak minum susu ya, tapi tak boleh bersamaan. Cuka dan dengan susu tak boleh bersamaan ya. Kenapa? Di situlah nanti kadang-kadang bila macam boleh menyebabkan tu kadang-kadang kita tak sihat ya. Jadi kena tengoklah ya. Kalau lagi satu kita yang ustazah nak malam ni untuk pesakit muhasabah, kita yang kita terlepas pandang yang kita terlepas pandang, hendaklah kita menghindari makanan yang tak ditutup atau minuman dari air yang tak tertutup. Maknanya makanan yang tak tertutup atau minuman yang tak ditutup. Jadi kadang-kadang kita masak sementara nak sejuk, kita biarkan dekat dapur tu. Kita biarkan dekat dapur. Kadang-kadang kita minum, kita buat air tu, kita tak tutup. Tutup dengan baca bismillah. Kita syarat, tutup. Kalau nak buka sikit aja. Kalau kita nak buka pun sikit. Tapi mesti ada tutup. Jadi kita sebab apa alasannya? Kalau sesuatu yang beracun ke dalamnya yang mungkin sekali akan dapat mendatangkan maut jika dimakan atau minum. Jadi Nabi SAW bersabda, maknanya ingatkan pada kita, tutuplah wadah-wadah makananmu dan ikatlah leher kantung airmu. Maknanya tutuplah nasihat Nabi SAW, tutuplah makanan kita dan ikat air kita atau ikat, kalau dulu ikatlah kantung air, macam kita pun tutuplah air kita, kerana sesungguhnya ada satu malam dalam satu tahun di mana wabak datang. Di mana wabak datang dan tidak datang ke wadah-wadah yang tak bertutup kecuali ia jatuh ke dalamnya. Jatuh, sebab tu kata pencemaran. Lepas tu saya kata mencegah tu lebih baik daripada merawat. Benda simple benda simple tapi kita terlepas pandang. Air kita kadang-kadang terdedah. Kadang-kadang kita air ni kadang-kadang kita tengah bercakap, bersembang dengan kawan kita, bersembang dengan orang lain. Kadang-kadang kita ambil lah tisu tu, kita tutup. Kita tutup dengan tisu. Ataupun kita tutup dengan kain. Atau kita tutup dengan baca bismillah. Dengan sudu tu kita tutup dengan baca bismillah. Kadang-kadang kita suka kalau makanan dekat luar-luar tu, di tengah-tengah malam, dekat atas makan, orang suka kan makan dekat kedai-kedai. Dia orang bukan suka makan kat dalam kedai, orang suka makan kat luar kedai. Bila dekat luar kedai tu, awan dekat atas tu
makanan kita dengan sambil borak-borak dengan kawan, makanan terdedah dan juga air kita terdedah. Jadi ini yang Nabi ingatkan, ya, kerana Nabi pesan kepada kita, ya, sesungguhnya dalam satu malam tu, ya, dalam satu tahun di mana wabak datang dan tidak datang kepada wadah yang tak bertutup kecuali ia jatuh ke dalamnya. Jadi kita tidak diingatkan. Ya, jadi ini diingatkan kepada kita semua, ya. Maknanya sesungguhnya, ya, semua tabib sepakat dengan perintah Nabi, ya, tutup makanan, ya. Kita kalau boleh tutup tu bukan tutup zahir saja, kita tutup dengan bismillah. Tutup dengan baca bismillah, ya. Kalau kita nak borak dengan kawan pun kita tutup, ya, makanan kita tutup, ya. Kita tutuplah, tak tutup pakai tudung saji tak apa, tutuplah dengan saji, tak kisahkan kita tutup dengan bismillah, tutup dengan nama Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita tak perasan waktu kita berborak dengan kawan tu, kadang-kadang dekat kedai mamak ke apa, kita suka makan yang tempat luar lagi lah, ya. Pencemaran. Jadi sesungguhnya semua, ya, kalau kata tabib-tabib, ya, ulama-ulama dulu, diorang ni tabib, ya, ulama-ulama dulu, ya, sepakat dengan perintah Nabi ini. Maknanya mereka sepakat, ya, mengatakan Nabi nasihat pada kita umat Nabi SAW, ketiga nak jaga kesihatan, ya, baginda perintahkan kita tutuplah wadah-wadah makananmu dan ikatlah leher kantung airmu, kerana sungguhnya ada satu malam dalam satu tahun di mana wabak datang dan tidak datang ke wadah-wadah yang tak bertutup kecuali ia jatuh ke dalamnya. Jadi sekarang ni lah, penyakit pencemaran berlaku dan sebagainya. Sebab tu kadang kita tengok musim demam semua demam, musim sesama semua sesama, musim HFMD semua HFMD. Jadi Islam ni mencegah. Jadi bila kita mencegah, iaitu salah satunya jangan tinggal tutup makanan kita dan tutup air kita. Nak borak dengan kawan, nak borak dengan siapa pun, sambil kita borak kita tutup. Nak minum kita buka lah balik, ya. Sebab apa? Untuk menjaga diri kita daripada kena penyakit wabak. Penyakit wabak ni sungguhnya benda ni rujukan ni telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi benda ni ada dia punya. InsyaAllah kita tunggu nanti kalau Ustaz dia ulas lagi sedap lah, ya. Ustazah sebenarnya ni Ustazah cerita apa yang Ustazah ingat, ya. Jadi sebab tu Ustazah nak nasihatkan kepada semua pesakit sunnah malam ni, cuba praktikal balik, ya. Mulakan kita dengan garam. Nak makan tu mulakan dengan garam, baca bismillah selawat. Jangan terikut-ikut. Orang kata makan, ambil satu sudu garam, satu sudu kecil, bancuh satu gelas, minum satu gelas. Kita tak. Kita ikut cara sunnah Rasulullah, ya. Garam tu sebelum kita nak mula makan, kita baca bismillah, kita selawat, kita letak dekat hujung lidah kita, ya. Dan dengan kita mulai dengan bismillah, selawat dan kita mulaikan dengan sedikit garam itu sudah, ya, akan menjaga dalam tubuh badan kita apa-apa yang kita makan itu boleh mendatangkan mudarat kepada kita. Jadi Islam ni menjaga. Sebab korang tak tahu, setiap sunnah Rasulullah SAW itu adalah ubat. Ingat, setiap sunnah Rasulullah SAW tu itu adalah pencegahan. Lepas tu Islam mencegah lebih baik daripada merawat. Yang kedua, apa yang Nabi nasihat ialah tutuplah makanan dan minuman kamu. Jangan biarkan terdedah. Ya, alah sekejap je dapur tu, kita nak tunggu dia sejak nanti nak bagi ni. Buka sikit tapi kita tutup. Mesti ada tutup dia. Tutup, kita buka sikit je. Lepas tu baca tutup dengan baca bismillah, kita selawat atas Nabi. Kita tutup supaya kita tak tahu. Kita bukan nak cerita yang kalau kita nampak depan mata cicak, kita nampak cicak dan satu pada kita punya makanan, ya, benda cicak apa benda, tapi ya sesuatu yang kita kena ingat benda-benda yang di luar juga. Sebab tu kita tutup dengan tambah baca bismillah. Itu bismillah dengan nama Allah, ya. Sebab tu kita jaga, ya, supaya tak mudah terkena. Jadi Ustazah rasa kalau boleh, ya, pesakit Ustazah yang biasa anak selalu demam, anak yang selalu kerap demam, ya, anak yang selalu kerap demam, cuba anda kaji, ya, ada tak anda amal yang macam Ustazah ajar, ya, madu secalik waktu tahajud paling baik. Ataupun anak kita bangun-bangun pagi tu, ya, ambil madu daun, ya, madu daun secalik je, tak perlu banyak, baca bismillah selawat, ajaran kita secalik, ya. Sebab memang madu daun ni susah nak dapat, tapi Allah Ta'ala ni bukannya jumlah yang banyak dikira, sedikit tapi
berkah. Ya, jadi itu dia. Ya. Jadi inilah dia yang kita semua kena berwaspada, ya, berhati-hati dalam soal pemakanan. Jadi insya-Allah banyak lagi, ya, Ustazah akan ceritakan kalau Allah izinkan besok, ya, Ustazah akan cerita sedikit ilmu kenapa ada orang muka dia ada bintik-bintik. Kenapa muka kita ni? Kerana pemakanan, ya, kerana pemakanan, ya, muka kita ni ada bintik-bintik hitam di wajah kita. Ya, kenapa? Jadi ada juga disebabkan kita makan berlebihan garam, apa yang berlaku. Sebab tu tak boleh, ya, berlebihan garam. Itu pun akan berlaku. Kenapa kita ada penyakit, kenapa penyakit kudis berlaku? Ya, disebabkan kadang-kadang tu lah kata, ya, dapur kamu adalah hospital kamu. Ya, dapur adalah hospital kamu. Jadi isteri menjadi bijak, bukan hanya bijak pandai masak, campur. Ya, kita masak-masak nak sedap. Benda viral aja kita buat. Ya, kita tak tahu benda ini akan memberi mudarat kepada kesihatan kita. Ya. Jadi apa akibat, ya, kita makan telur dan ikan secara bersama-sama. InsyaAllah itu kalau Allah izinkan besok Ustazah akan beritahu kepada anda apa yang menyebabkan, kita telur tu kita dan ikan kita makan bersama-samaan. Jadi itu kita kena muhasabah di mana silap kita. Jadi kita kena kaji, ya, di dapur kita. Jadi kita belajarlah, ya, sedikit Sebab itulah masa kita kelas tu kita ajar kalau anak kalau ketiga demam, ya, ketiga macam saja kalau ajar sakit, kalau sakit mata jangan makan kurma. Sebab apa? Sebab tu kita kata, ya, kena tahu kurma sifat dia apa, bila kita sakit mata kita tak boleh makan, ya. Sebab tu itu dilakukan tu kata ini sunnah, ya, kena ingat bila sakit mata dia ada banyak, ya, syarat-syarat dia. Kenapa dia berkaitan dengan saraf ni? Bila kita makan, dia akan apa yang kita makan, apa yang kita sapu, ia berkaitan dengan kesihatan dalam tubuh badan kita. Jeragat tak sama bintik-bintik lain. Ya, jadi sebab tu kita kena faham balik-balik, ya, cara kaedah minum yang diajar oleh Rasulullah SAW itu kesihatan, ya, mencegah lebih baik pada merawat. Bukan mencegah tu semestinya beli ubat, ya, kita nak beli minyak zaitun, batu soda, kita pun makan minyak zaitun berlebihan, batu soda berlebihan, itu salah, ya. Kita kena ikut, ya, tata tertib kaedah Rasulullah SAW, ya, cara Rasulullah ajar kita, ya, ketika minum, ya, itu insya-Allah kena umat Islam. Kita kadang-kadang kita dengar kata pakar sana pakar sini, sebaik-baik pakar kita ikut setiap sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah ubat, itu adalah penawar untuk kita. Setiap sunnah Nabi Rasulullah SAW. Jangan kita, kalau kita tak buat, kita tak tahu, ya. Sebab tu orang kadang-kadang, aku dah makan tak baik pun, ya, kena kaji. Sebab itulah di dapur tu penting sangat. Jadi di dapur tu sebab tu isteri kena jadi isteri yang bukannya kata isteri pandai ikat perut suami. Kata dengan masakan tu, ya, ikat perut suami. Tapi ingat, ya, kerana makanan itu yang akan menyebabkan penyakit. Sebab bila kita tak tahu, kaedah yang betul untuk memberi ahli keluarga kita makan. Maknanya bukan saja kaedah ni, maknanya kita kata campur-campur tu, yang kita kena bahan yang kita nak campur dalam masakan ahli keluarga kita. Jadi cuba, ya, kalau anak yang mana kerap demam, anak yang kerap sakit, atau ahli keluarga kita kerap sakit, ya, cuba amalkan makan garam sedikit sebelum nak mulakan. Dan juga jangan lupa, tutup wadah makanan kita dan minuman kita sentiasa dengan bismillah, ya, dengan nama Allah dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab kita nak jaga, ya, sebab Ustazah kata sebelum Ustazah penutup balik ni, tengoklah perut kita, ya, bukannya perut, Ustazah saya gemuk, ya, saya nak kurus badan, ya, bukan kita niat, ya. Sebab bila kita nak tengok, hindari perut kita buncit, sebab kerana ia merosakkan tubuh. Jadi punca segala penyakit daripada perut. Punca segala penyakit tu daripada perut, ya, punca penyakit.
Jadi hindari perut buncit. Ya, kerana ia boleh merosakkan tubuh, menyebabkan penyakit dan menjadikan solat sebagai pekerjaan yang lelah. Kadang-kadang kita rasa aduh nak solat kita jadi lemah, ya. Jadi tak semangat, ya. Jadi salah satu puncanya ialah daripada perut. Sebab tu perut ni ya sangat penting, dan kita umat Islam ya kena perhatikan perut kita. Kena sentiasa perhati. Bukannya orang kata nak kurus, nak slimming lah apa semua ya. Jadi itu yang kita umat Islam Ustazah nak ingatkan, perhatikan. Jadi pesakit-pesakit sunnah ya tolong tengok. Bukannya macam saya kata, pemakanan ni amat penting untuk kita semua. Jadi pastikan bila setiap kali kita nak makan, baca bismillah dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Bila kita baca bismillah, mudah-mudahan kita makan yang sedikit tapi berkah. Ya, kalau kita makan banyak, nanti ya kita dapat penyakit. Jadi banyak. Jadi sebab itulah kita akan berhati-hati dalam semua perkara, dan insya-Allah ya ini adalah malam ni hanya mukadimah ya, buka sikit-sikit je. Buka-buka sikit saja, dan insya-Allah Ustazah nak ada siapa-siapa nak borak dengan Ustazah? Ada siapa-siapa nak borak dengan Ustazah? Berani tak siapa-siapa nak borak dengan Ustazah? Ada siapa-siapa nak borak dengan Ustazah? Nak bertanya sebelum Ustazah tutup? Ada siapa-siapa nak tanya sebelum Ustazah tutup? Ada nak tanya apa-apa? Soal jawab kat mesej Sumi. Mesti malu. Cepatlah mesej Sumi nak tengok apa dia. Cepat Mi nak tengok. Ya, sebenarnya kalau ikutkan bawang putih dengan bawang merah tak boleh campur ke Ustazah. Kalau ialah bawang alam kan, kalau ke Ustazah tengok daripada sebahagian daripada perubatan sufi kan. Kalau Ustazah tengok dalam perubatan sufi ataupun makanan, sebab sufi ni dia tak sangat menjaga pemakanan lah ya. Sebab kalau ikut kaedah dia, maknanya bawang merah bawang putih nantilah kita tunggu, biar nanti Ustazah akan, kita tunggu start. Jadi tunggu start nanti biar dengan betul-betul daripada, sebab kita nak dengar tu daripada Rasulullah SAW sendiri. Bila Rasulullah melarang tu pasti ada asbab larangan yang kita kena berhati-hati, insyaAllah ya. Sebab kalau ikut Ustazah pun memang lagi satu kita nak cari bawang putih, bawang merah pun nak kena cari tu. Bawang merah tu yang paling baik untuk perubatan tu. Bukannya semua bawang merah. Kalau orang cakap bawang merah baik untuk kesihatan sekian, tapi bawang merah yang macam mana ya? Kalau menurut perubatan, bawang merah yang duduk di kawasan ya gunung tu, itu yang kita nak cari. Itu yang kata bawang pun kalau kita sakit, dia ada grade-grade perubatan dia kan. Dan juga bukan bawang yang banyak disentuh tangan. Ya, sebab tu benda ni bila cerita pasal perubatan ni, sebab tu kita ada bawang untuk masakan. Lepas tu macam madu. Madu ada yang grade untuk perubatan. Ada madu untuk kesihatan, untuk menjaga kita, kesihatan kita, gula dalam badan kita. Dan ada satu madu bawa musibah, iaitu madu apa bawa musibah? Madu tiruan. Tu yang kita kena berhati-hati. Ustazah muka berseri hari ni. Ya alhamdulillah muka berseri ya. Jumpa korang dah lama, cerita pasal perubatan berseri lah Ustazah. Kan dah lama Ustazah tak live dengan korang semua kan. Jadi bila jumpa pesakit ni rasa macam alhamdulillah lah ya. Tu kalau boleh Ustazah nak, maknanya kita sama-sama lah dengan pesakit ya. Macam kita dalam pantang tu ya, rindulah Ustazah lama tak jumpa. InsyaAllah ya, bila semua dah selesai, Ustazah memang nak kita macam dulu, kelas kita buat kelas macam percuma, kita belajar balik ya. Kita susun balik program-program kita, dan insya-Allah ya, doa-doa yang baik-baik. Sebab Ustazah tak boleh kalau Ustazah buat kelas ni, nanti Ustazah akan sibuk dengan korang. Jadi Ustazah ni sebenarnya banyak benda yang Ustazah nak selesaikan.
Jadi nak cari minyak zaitun sodak grade perubatan pun susah. Jomlah lepak. Masalahnya pindah kita lepak boleh. Kita lepak tak boleh sekejap. Kita lepak ni sampai kita tidur kat, memang tidur kat hotel. Ya, sampai suami kita pun dah tahu dah. Kalau kita berjumpa, kita lepak, memang lepak ya. Sampai kata nak lepas tu macam susahnya nak lepas. Rasa rindu sangat. InsyaAllah ya, kita doa pada Allah, mudah-mudahan kita akan jumpa lagi ni. Allah Ta'ala yang memberi izin. Doa je. Ustazah nak selesaikan satu masalah Ustazah tu dengan baik. Ya, Ustazah nak selesaikan benda-benda yang paling ni, doakan yang baik-baik insyaAllah. Ya. Ada lagi? Kalau Ati ingat ya, Ati kalau dalam pantai tolong ikat rambut tu tinggi-tinggi tau Ati. Ingat, jangan lupa pesan Saza. Ikat betul-betul biar tinggi. Dia tarik urat kita. Ya, tarik urat tu. Ya, buat kemas-kemas. Itu perempuan kalau duduk rumah, ya, biar rambut tu diikat. Ya, ikat sebab dia menguatkan rahim kita tu. Jadi lepas tu urat kita ni tak payahlah kita nak ikut style orang. Nak nak kulit tegang, kita pun facial kadang-kadang orang nak kulit tegang, dia facial sana, dia facial sini, dia buat macam ni, buat macam ni. Ya, kita nak kulit tegang. Ya, sebenarnya teknik kita dalam rumah juga kita ikat ya. Teknik ikat tu. Ya, teknik ikat, janganlah ikat dengan ikat getah yang getah barang tu. Ya. Belilah, nantilah tu kalau korang ingat kenapalah Ustazah hadiah aku yang hari tu Ustazah hadiahkan korang getah, ya, getah kain tu, getah daripada kain. Kalau you all tak perasan, kadang-kadang ada yang kain dibuat pada sutera tu, Ustazah bagi sutera tu ikat, ya. Sebab itu semua ada rahsianya. Tu ya, tunggu insya-Allah ya. Sampai masa Ustazah nak buat ikat untuk korang, ikat rambut korang dengan sebab untuk mengelakkan daripada rambut keguguran dan sebagainya. InsyaAllah. Kalau rambut gugur tu memang rahim kita ada masalah lah. Ya, lepas tu badan kita, suhu kita tak berapa baik. Okey, ada apa lagi sebelum kita nak tutup? Ada. Ati tak dapat ya. InsyaAllah. Nanti tengok-tengok. Kak Zarina banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain pun semua ingat ya. Kita dah pesan. Kita mulakan balik makan dengan sedikit garam. Lepas tu kita tutup makanan kita dan minuman kita dengan bismillah. Ni apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, wasiat kita. Okey, apa lagi? Kejap, Ustazah tengah cari apa lagi. Yang nak sabun madu pro Ustazah nak sabun madu pro ni kali ni Ustazah buat lain sikit. Sebab Ustazah ni jenis buat, Ustazah suka tengok keadaan cuaca, keadaan lepas sebulan, 2 bulan tu, 3 bulan tu apa akan berlaku. Ustazah macam tu. Ustazah takkan benda tu sama je. Dia akan berubah. Sebab Ustazah nak orang pakai tu maknanya sesuai. Tapi insyaAllah Ustazah tengah nak buat siap tu. Dah siap, nanti baru tahu jumlah dia berapa. Kita tak nak buat berlebihan. Nanti order tu lebih. Jadi siap tu kita tak nak. Ustazah tak nak. Ustazah nak buat tu maknanya okay, Ustazah ada cuma 50. 50 tu lah. Yang tu je. InsyaAllah dalam Ustazah pun cuba buat dulu dah harga RM10. Sebab Ustazah nak semua orang pakai benda yang sihat kan? Benda yang baik, benda yang elok. Tapi bahan dia bahan yang kualiti. Bukannya bahan-bahan dia yang tak bagus. Okey, ada apa-apa sebelum kita tutup? Dah malam ni, nanti suami pandang-pandang kita nanti. Dah malam sangat. Tadi Ustazah doakan yang lain suka pakai sabun tu. Kak, yang baru ni Kak cuba. Yang baru ni Ustazah pakai. Dia tak ada buih, tapi memang kita rasa badan kita bersih. Lepas tu dia jimatkan kita, tak adalah kita pakai air warid. Kadang-kadang kita kan pakai minyak air warid. Sebab saya tak tahu suami you all kadang-kadang kerja atau korang kita sendiri rumah kan, mana nak sempat letak air warid minyak. Kalau sakit demam baru kita letak minyak air warid tu. Tapi bila kita letak tu, kulit kita pun jadi macam kulit kita lembut. Kulit kita lembut. Lepas tu dia tak merosakkan kulit kita.
Macam Ustazah kali ni Ustazah nampak sebab tu lama. Benda ni buat dah buat. Kat sana dah buat, tu dah buat. Cuma Ustazah nak bagi tempoh fermentasikan dia tu. Tempoh fermentasi dia, dan fermentasi tu nak diseimbangkan. Nak diseimbangkan supaya dia daripada orang pakai sanitizer lah, apalah ini kan. Jadi kita dah relax dah. InsyaAllah mungkin dalam 2-3 hari ni lah, kalau dah siap Tata beritahu pada semuanya. Tata tak berani dah. Nanti you all order tak sampai. Tata tak nak. Sebab masa lain beza. Waktu kita kena uji tu lain kan. Bila Ustazah dah ada kekuatan balik, Allah Ta'ala tolong. Memang Ustazah nak balik ke Ustazah yang asal. Ustazah yang asal. Ni barang yang kita dah ada, stok kita banyak ni. Kalau tak ada tu sabarlah, tunggu 2-3 bulan, 6 bulan pula. Jadi macam tu lah. Ada apa-apa lagi yang nak ni sebelum Ustazah tutup? Ada apa-apa nak tanya lagi? Okay, satu mesej baru. Madu kelulut boleh makan tak Umi? Okay, macam ni Kalau kita nak makan untuk kita buat air ke buat apa, bagi Ustazah tak ada masalah lah Tapi macam saya katalah kurma kan banyak jenis kurma. Macam tu, kurma banyak jenis kurma. Tapi kurma yang dikatakan penawar kepada manusia, kurma ajwa. Tapi kurma ajwa yang macam mana? Tu kita kena faham. Kurma ajwa di Mekah atau kurma ajwa di Madinah. Di Mekah pun ada kurma ajwa, di Madinah pun ada kurma ajwa. Jadi mana satu? Di kawasan macam mana? Itu yang Ustazah nak beritahu. Sebab kat Malaysia tu yang Ustazah kadang-kadang dengan dalam persatuan nak dapatnya susah. Bila ada je Ustazah akan beritahu. Bila tak ada, macam tu lah. Macam Ramadan. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau ada, adalah. Yang kita pun berjimat-jimat lah, sama-sama kita jimat. Lepas tu lah nak buat hall kurma ajwa ni susah sikit. Tu yang masa hari tu ada. Tu yang Ustazah buat. Itulah dia. You all ada. Ini pun Ustaz tak buat banyak. Ustaz buat lebih kurang banyak ni je. Sebab kita orang tak berani nak buat banyak. Sebab sedikit kesilapan kurma ajwa tu ada sikit kimia ke, ada sedikit ni ke, dia akan rosak. Tak jadi hall kita tu. Lepas tu kita orang berhati-hati. InsyaAllah okay. Mudah-mudahan ni saja mukadimah. Nanti kita berjumpa dengan YDP Persatuan Perubatan Sunnah Atibun Nabawi, Ustaz Zaidi bin Tuhirin. Ustazah ni lebih kepada bagi cara makan kaedah ubat melalui pengalaman Ustazah. Tengok sakit, apa sukatan dia, apa ni, sebab apa-apa berlaku Ustazah dah pernah melalui pengalaman Ustazah sendiri, melalui pengalaman pesakit-pesakit Ustazah. Semua tu ada bukti. Bukan cakap-cakap kosong. Jadi mudah-mudahan kalian semua istiqomah lah. Jadi mudah-mudahan doa yang sikit berkat. Dan ingat, dalam grup Persatuan Perubatan Sunnah, Ustazah ada bagi cara makan ubat kepada anak dan juga pada Ustazah. Tak dalam Ustazah, kalau Ustazah buat maknanya you all tahu. Maknanya ikut korang lah. Makan sikit, 1 titik pagi, 1 titik malam pun Ustazah tak kisah. Tapi tiba-tiba Ustazah bagi cara kaedah Pati Ahmad 3 titik lepas solat. Pati Zahabi 7 titik setiap 10 minit. Buat dalam masa 1 hari. El-Warid sapu kepala pagi dan malam. Lepas tu Ustazah bagi makan hall buat 2 hari. Lepas tu apa tindak balas, maklumkan Ustazah. Kalau Ustazah ajar macam tu, maknanya kenapa Ustazah suruh? Mesti ada sebab. Kalau sebab Ustazah kata selalu diikut setiap orang individu. Selalu ikut melalui individu. Setiap semua orang tak sama cara makan ubat dia. Cuma bila Ustazah bagi itu, Ustazah nak ingatkan balik you all, keadaan persekitaran kita tak berapa baik, kerana kita boleh dapat melalui persekitaran, melalui makanan, melalui pencemaran apa pun. Kita jangan cakap 5G lah apalah, tapi melalui pencemaran. Macam Nabi katalah, makanan yang tak tutup. Makanan tak tutup banyak sangat di luar sana. Air tak bertutup. Air pun air tangki wangi yang kita duduk keliling rumah kita ni, boleh menyebabkan penyakit wabak. Jadi
bila Ustazah bagi tu ialah sukatan untuk masing-masing kuatkan antibody masing-masing. Kuatkan antibody. Jadi standby. Makna dalam tubuh badan kita perlu ada kekebalan, iaitu antibody dengan cara makan ubatan sunnah yang betul dan tepat. Bila Ustazah bagi tu, dia sesuaian. Sebab tu bila ada yang berlaku, dalam masa satu hari ada yang amalkan, mata dia jadi merah. Ya, sebab tu bila mata ni kan saya kata dia berkaitan dengan sistem jantung kan. Jadi bila mata berkaitan dengan sistem jantung ni, jadi mata merah, merah menyala. Jadi lepas tu bila yang tu personal message dengan Ustazah akan ajar cara yang terkini. Maknanya kita dah tahu dah. Sebab tu itu satu. Yang kedua, ada orang tiba-tiba dia tak sedar selama ni dia ada tongsa ya, sampai dia tu bila Ustazah ikut cara yang Ustazah bagi tu, supaya kadang-kadang kita tak sedar benda tu merebak dalam tubuh badan kita. Tapi bila kita dah mula start makan ubatan sunnah yang Ustazah bagi sukatan tu, nak kuatkan balik antibody korang ya, dengan bismillah, dengan selawat, dengan sedikit mudah-mudahan berkat, minta pada Allah yang tu. Kita tak ada dah banyak dah, kita ada sedikit, tapi bismillah, selawat, kita yakin. Macam Nabi ajarlah makan garam tu secalik, itu lebih baik waktu sebelum makan. Jangan ikut cara orang satu ni, sebab ada efek-efek kesan sampingan kalau orang makan berlebihan garam satu sudu lah campur dengan ni, dengan ambilnya satu kecil kacau ni, tak, itu bukan cara. Jadi cara Ustazah lebih ikut cara sunnah Rasulullah. Lepas apa yang diajar Nabi relevan sampai sekarang. Itu yang Ustazah nak beritahu. Ustazah bukan sekadar cakap. Apa yang Ustazah cakap ni benda yang Ustazah dah tengok pesakit yang dah amal, kita orang dah buat. Jadi yang Ustazah nak ingatkan kepada semua pesakit-pesakit sunnah, tolong saling mengingatkan. Kadang-kadang kan diorang sibuk kerja. Beritahu, tengok tak Ustazah ada bagi sukatan cara makan ubat, tengok. Kata, mungkin Ustazah selalu tak saja, Ustazah selalu bagi secara personal ikut masing-masing punya sakit berbeza. Tapi kenapa hari ni Ustazah kongsi cara makan ubatan sunnah? Maknanya suruh kuatkan antibody korang. Bila kuatkan antibody korang, tiba-tiba ada berlaku tindak balas. Bila ada tindak balas, itulah dia. Sebab tu Islam tu mencegah lebih baik daripada parah. Sebab kita ubat grade perubatan dah tak banyak. Memang dah tak banyak. Dan kita tak tahu ada tak ada akan datang. Tapi mudah-mudahan berkat untuk kalian. Mudah-mudahan berkat untuk kalian. Buat apa yang Ustazah nasihatkan. Tolong buat. Jadi apa tindak balas, jangan panik. Jangan risau. Sekarang macam kata yang 2 minggu lepas ramai yang sakit tulang belakang. Siapa yang Ustazah kata Ustazah bagi sukatan susu Arab tu, sebab memang susah nak dapat. Lepas tu Ustazah kalau Ustazah jarang minum susu, tapi bila Ustazah rasa dah sakit sangat, Ustazah akan cari yang susu dia memang susah. Susu tu memang susah nak bawa masuk. Jadi kadang-kadang kita boleh dapat 2-3 tin je, tak banyak. Lepas tu Ustazah agih kepada pesakit makan sukatan yang Ustazah bagi. Lepas tu dia ada proses tengok kalau usus kita bermasalah, dia jadi macam mana lepas tu yang tulang belakang kita tu letak air warid kerap. Lepas tu kita letak pati aswad sejam-sejam, jangan diurut, jangan dia apa, letak je. Lepas tu kita tidur lapik dengan sutera. Mudah-mudahan anda akanlah nampaklah perubahan. Kadang-kadang bila mata kita dah rasa kabur, dia sekali kita tengok mana punca daripada perut dan sebagainya. Jadi perut tu dan tulang belakang bila dah mula sakit, itu dah kena berhati-hati sangat. Itu yang nasihat Ustazah kepada semuanya. Tolong ambil perhatian. Tolong mengingatkan pada sahabat yang lain. Kadang-kadang mereka leka, mereka tak sedar pun ada Ustazah memberi pesanan-pesanan untuk semua pesakit. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Sampai sini saja. Dan Ustazah doakan mudah-mudahan kalian semua istiqamah, dan apapun ujian umat akhir zaman, ingatlah berpegang teguhlah kita dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Takkan menyesal orang yang kembali mereka dengan berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100% dengan ilmu, bukan makan tanpa ilmu, dengan ilmu. Dan mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kamu. Dan ingat pesanan dapur mulai sekarang, dapur kamu adalah hospital. Dapur adalah hospital. Jadilah suri rumah yang bijak untuk masak ahli keluarganya. Jadi setiap mizaj keseimbangan masakan tentu semua kena jaga.
InsyaAllah kalau nak Ustazah kongsikan, kalau nak Ustazah demam, Ustazah masak macam mana, Ustazah buat macam mana, InsyaAllah Ustazah akan kongsikan. Jadi sebab apa? Sebab ini akan membantu mempercepatkan proses penyembuhan keluarga kita dengan apa yang kita makan. Okay, sekian dari Ustazah. Kalau Pati Ahmad dah tinggal sikit, boleh ganti dengan lain tak? Pati Aswad. Pati Aswad. Pati Aswad yang last ni, yang Ustazah bagi ni, Ustazah tengok Pati Aswad ni. Kalau ada lebih ni, memanglah Ustazah tengah nak tolong you all. Ustazah tengok macam mana Ustazah nak tolong. Ya. Kalau semua yang dah selesai, sebab tu Pati Aswad itu adalah awal-awal masa Ustazah buat perubatan sunnah. Itu Pati Aswad. Ya, sebelum Ustazah bertemu dengan Pati Ahmad. Tapi itulah bila orang tahu kan, Pati Ahmad ni satu titik saja pun dah menjadi penawar kepada kita. Tapi ganti dengan Pati Aswad. Tapi bila dengan Pati Aswad, lebihkan Pati Zahabi dengan Al-Warid setiap kali kita makan. Sebab mizaz Pati Aswad tu dia kuat sikit. Tak sama dengan Pati Ahmad. Sebab tu Pati Ahmad untuk baby, ibu mengandung, letak dalam mata, tak ada bahaya apa. Pati Ahmad. Walaupun dia pedih, dia merawat luka dalam mata tu, dan dia akan cepatkan proses kelukaan dalam mata. Sebab tu Ustazah nak beritahu, sebab tu Pati Ahmad, umur Pati Ahmad tu kena ada setiap seorang. Dan juga kalau tak ada, Pati Ahmad simpan baik-baik, balut dengan kain plastik, kain batik, dan letak tempat redup. Kadang-kadang bekas tu sendiri boleh menyebabkan Pati Ahmad kita rosak. Jadi insya-Allah sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain akan datang. Bolehlah kumpul-kumpulkan soalan, berani-beranikan diri untuk bercakap dan komunikasi dengan Ustazah. Mudah-mudahan kita dapat mencakap lebih luas lagi tentang perubatan sunnah Rasulullah SAW yang makin dipinggirkan dan makin diragui. Sedangkan perubatan sunnah itu terbukti berkesan, relevan sampai bila-bila. Bukan masalah kolot dan sebagainya, sebab mereka tidak pernah mencuba perubatan sunnah Rasulullah SAW 100% dengan kaedah teknik yang betul dan cara yang betul, dan mereka tidak pernah mengenal apa dimaksudkan dengan grade-grade perubatan. Sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.